Kak, saya nak tanya ni. Oi, aku nak tanya ni. Akak ada dapat STR tak? Saya ada berita baik untuk akak. Ya ke? Patutnya yang fasa 4 punya tu dapat pada November kan? Tapi diawalkan tau. 18 Oktober. Gembira lah, boleh buat shopping lagi. Sempena perayaan Deepawali tahun ini bukan saja rumah yang terang dengan pelita, tapi dompet pun cerah. Kerajaan umumkan bayaran sumbangan tunai rama STR fasa 4 untuk tahun 2025 yang sepatutnya dijadualkan pada bulan November diawalkan ke 18 Oktober khas untuk rakyat India buat persiapan Deepawali. Setahu kita, normally kita dapat gaji akhir bulan. And then tahun ni Deepawali dalam pertengahan bulan pula. So kalau kita dapat bantuan ni memang membantu semua keluarga lah. Terima kasih kepada PM sebab diawalkan dengan kita punya STR. Sangat membagus, sangat happy sebab sebenarnya kita boleh buat beli barang shopping, lepas barang dapur pun boleh beli. Dan bukan itu sahaja, kerajaan juga luluskan diskaun 50% untuk 2 hari sempena sambutan Deepawali. Jadi, yang nak balik kampung bolehlah jimat sikit untuk tol. I really appreciate with the 50% toll. Usually to go back route, I will spend 20 ringgit for the toll. Then after deduct the 50%, I only spend 10%. Even though the amount is very little, but still we still very appreciate. It still can save our little amount of money that can I use for other expenses such as I can give my niece all ampau. Even though dia 50% ini sangat bermanfaat kepada kami. Yang ini yang balance, yang apa yang kami dapat saving tu kami boleh guna untuk perbelanjaan yang lain. Yang ini memang baguslah daripada apa yang tak ada tu, at least kami dapat something. Tapi berita baik ni bukan untuk kaum India yang menyambut Deepawali saja. Kerajaan mengumumkan bahawa semua rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas bakal menerima RM100 melalui SARA pada pertengahan Februari 2026. Ia boleh dimanfaatkan untuk bulan Ramadan dan juga sambutan Tahun Baru Cina nanti. Sangat dia alu-alukanlah sebab masa tu dapat membantu beban perbelanjaan sebab walaupun saya ni orang bujang tapi kita still juga membantulah untuk keperluan Hari Raya family. Jadi terima kasihlah kepada kerajaan membantu rakyat dengan memberikan inisiatif. Of course, it will be very helpful for all who receive the RM100 during the festival to buy the necessary for the family usage. Yeah, it's limited use only on certain items. Yeah. Thank you PMX sebab bagi 100 untuk Februari tahun depan. Bolehlah top up SARA ni untuk buat raya ke, barang dapur ke. Thank you. Deepawali kali ini semakin bermakna dengan STR yang dah masuk awal. Gunalah dengan bijak, berbelanja ikut keperluan. Dan yang balik kampung, hati-hati.